Ikan semua orang atas satu agama. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi hakikatnya mereka akan berterusan berbeza-beza. Beza apa? Agama. So kalau ada orang Melayu yang mau kata dalam kepala otak dia semua nak kena jadi Melayu ataupun Islam, boleh. Sebab benda tu bertentangan dengan prinsip. Kita berdepan dengan realiti bahawa di depan kita ada orang, kalau istilah bahasa Melayu kita, kafir. Tu pun saya nak urai. Banyak nak urai ni. Ni dah pukul 8.30. Jadi saya ambil prinsip ya. Kuliah kita malah ni prinsip ya. Lagi Allah SWT menggambarkan bahawa kepelbagaian itu sama ada keturunan, bangsa, kulit, warna ataupun berbagai itu ialah apa? Agama. Itu realiti dia ya. Ibu dan Bapak sekalian, seperti mana kita bangsa, bila kita melihat sesuatu orang tu, kalau boleh kita rasa dia ni biar dia jadi bangsa kita lah, senang. Pasal apa? Bila dia bangsa dia ada budaya dia. Dia ada cara dia. Jenuh kita pergi makan rumah orang Cina contohnya, makan dengan chopstick. Kalau takat makan dengan chopstick, makan mi aku boleh tahan lagi. Tapi makan chopstick nasi ni lagu mana? Kan tengok Cina makan kan. Sopa tu nasi ke apa ke, kalau nasi dia balik tu. Dia ambil ayam pok gitu kan. Dia makan. Cuba kita buat. Pakai tak makan kan. Orang Cina main rumah kita, dia rasa berat pula siapa? Makan dengan tangan. Nah, kita makan ada adab dia makan kan. Tapi kalau dia tak biasa, lagu mana dia nak kot nasi dia, bagus punya kot lagu tu. Dia buruk. Tuan-tuan gelak lah, saya pernah tengok kawan-kawan saya yang dari luar. Mak Saleh kan, dia nak try makan cara kita kan. Jenuh, dia bagusnya dekat. Dia. Pasal tu apa? Bangsa dengan budaya dia. Bila jadi lagu tu, susah sangat lah ambil jenis Melayu macam aku lah, senang. Ataupun yang Cina kata biar jadi Cina macam aku lah. Itu kalau bangsa. Itu kalau bangsa dan budaya. Contohnya, kalau agama mana kita rasa? Bahasa macam lebih baik macam hang jadi macam aku orang Islam, senang saya kata. Dia itu perasaan kan? Sebab apa? Allah SWT jadikan apabila ada satu benda susah depan kita, kita nak ambil jalan mudah. Jalan mudah apa? Masuk Islam. Dan ini perasaan Nabi SAW. Ada satu ayat yang lain pula. Ketika Nabi SAW dia mengaduhai kepada Allah, ya Allah, orang aku ni, satu bangsa aku, satu keturunan aku, adik-adik aku, bukan orang lain. Kenapa mereka menolak Islam? Sekali-kali terasa nak paksa mereka masuk Islam. Ada benda tak? Benda baik yang kita niat Nabi baik tak? Baik. Ada tak dalam hidup kita harian yang bukan beragama pun, yang kita atas orang yang kita boleh kuasai, kita nak benda baik, kita paksa dia? Ada tak? Contoh makan ubat. Siapa ada anak kecil umur 3, ada yang umur darjah sekolah rendah dah takut lagi makan ubat. Sopanya mak ayah dia lah kan. Nak makan ubat, macam mana nak buat? Kalau dia tak makan dia sakit. Nak bagi pil tak boleh. Nak suruh minum ayah, dia sembuh balik. Dah apa? Masuk ke jubah. Paksa. Saya fikir zalim paksa. Tapi baik ya. Itu pun harian kan? Mana? Dengan satu yang dilihat paksa tetapi niatnya. Anak kita nak pergi tuition. Atau saya kata pergi tuition. Anak kita nak pergi mengaji Quran. Punya balok. Tak mau pergi. Tapi kalau tak pergi, dia tak tahu Quran. Kita nak heret dia pergi rumah ustaz 2-3 rumah sebelah. Kadang-kadang dekat taman tu kalau tengok tu heret anak tu pasal tu lah. Pasal nak suruh pergi ngaji. Nampak heret, tarik, tapi baik tak? Niat baik tak? Apa kata kamu kalau kita perasaan demikian dengan agama? Dan itulah pasal Nabi SAW
jadi apa tadi? Sunnah kan? Sumber syariat kan? Dia akan semua orang akan ikut kan? So, dengan perasaan itu Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi dia dengan meletakkan satu prinsip yang paling besar dalam Islam, dalam konteks hubungan kita dengan bukan Islam. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia mengadu kepada Allah bila diturun ayat, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Walau syaa rabbuka, sama juga tadi. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afatukrihu nas hatta yakunu mu'minin. Hei Muhammad, jika dikehendaki oleh Allah, maka semua jiwa yang ada di atas muka bumi ini akan beriman. Allah tak libat kan? Tetapi Allah kata apa? Hei Muhammad, apakah dalam perasaan engkau terasa macam nak paksa orang sehingga mereka jadi orang beriman kan? Afatukrin, apakah kamu nak memaksa sehingga orang menjadi beriman kan? Dengan makna kata Allah tak bagi Nabi buat yang betul, iaitu tak boleh paksa. Sedangkan kita kata benda baik apa salah, tapi dalam agama tidak boleh berlaku demikian sama sekali. Dan itu dikukuhkan dengan surah Baqarah ayat 285, iaitu la ikraha fid din. Yang kita duk baca maksurat antara lainnya ialah itulah dia, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minadh nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu wirid tak? Siapa yang mengamalkan maksurat itu menjadi wirid dia. Di dalam wazifatul kubra ada wazifatul sughra pun baca juga. Ya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi Islam ni kalau faham dah indahnya prinsip dalam Quran. Bila ada buat main satu ayat yang saya baca awal tadi, buat main ayat ni mengukuhkan ayat ni mengukuhkan ayat ni. Dia tak jadi ayat ni bertentangan ayat ni macam mana pula tadi kata lagu ni. Tak ada, dia tak jadi. Dia saling kukuh mengukuh. Sama ada kukuh mengukuh tu mensabitkan sesuatu prinsip, atau kukuh mengukuh menafikan itu benda yang kamu jangan buat. Tidak ada kontradiksi, melainkan semuanya berlaku dengan penuh harmonis, kerana itu adalah kalam Allah, bukan kalam nas. Itu adalah kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, prinsip pertama yang kita belajar dalam konteks hubungan kita sesama bukan Islam dan bukan Islam, prinsip yang paling asas kita terima ialah apa? Tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Dan di apa tadi itu tadi? Di apa tu? Dilatar belakangkan dengan apa? Prinsip tadi apa? Kepelbagaian, keturunan bangsa, kepelbagaian agama. Pun demikian, la ikraha fid din. Kamu tak boleh paksa orang untuk masuk Islam. Pasal apa? Dia ada lagi satu prinsip yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh orang Islam junjung prinsip ini dalam konteks la ikraha fid din, iaitu salah satu padanya ialah apa? Memberikan kemuliaan kepada manusia. Iaitu kita baca walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah memuliakan anak Adam dan kami telah bagikan dia menguasai lautan dan daratan, serta kami telah bagi rezeki yang baik kepadanya, dan kami beri dia mulia lebih daripada segala keturunan-keturunan ataupun ciptaan kami yang lain. Allah memberi kemuliaan. Salah satu kemuliaan kepada manusia adalah apa? Tak boleh paksa
manusia. Besarnya manusia itu kerana apa? Maruah. Betul tak? Apa kata ibu-ibu dan bapa sekalian? Apabila maruah ibu-ibu dan bapa tercemar, sudah tentu ibu-ibu dan bapa akan orang pertama yang akan bertindak. Dan satu benda yang kita tak boleh terima dalam hidup apabila kita kena paksa. Betul ya? Kita tak boleh terima kalau kita kena paksa atas satu benda yang kita tak boleh terima. Maka Islam memelihara itu. Bayangkan indahnya Islam. Di sebalik Islam itu betul, benar, dan tidak ada yang lebih benar daripada Islam. Di sebalik Islam itu al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Di sebalik Islam itu adalah satu kebenaran yang dia datang daripada Allah SWT. Di sebalik itu, dengan kebenaran juga Allah memelihara maruah manusia. Dan antaranya ialah jangan paksa. Kerana paksa itu mencemari maruah seorang manusia. Kerana paksa itu boleh bawa pada kezaliman. Paksa itu boleh bawa pada penindasan atas nama apa? Agama. Sedangkan agama lebih mulia dan suci daripada semua itu. Itu yang berlaku kepada apa? Itu yang berlaku apabila ya Raja Rom ya, masuk Islam. Konstantin, Raja Konstantin masuk Kristian. Itu 200-300 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, atau mungkin 100 atau ya 200 lebih. Karena Nabi Isa dengan Muhammad lebih kurang 300 tahun. Mai tengah-tengah lepas wafatnya Nabi Isa lebih kurang dalam 40 tahun, mereka sahabat Hawariyun itu mereka pun bertebaran, maka mereka sebarkan agama Kristian. Maka sampai kepada pendengaran Raja Rom yang marah kerana takut kedudukan dia itu ya tergugat. Lalu lebih kurang dalam 40-50 tahun kemudian, maka tersebarnya agama Kristian. Akhirnya mungkin 100 tahun kemudian Konstantin pun, Raja Rom masuk Kristian. Tapi salahnya Raja Rom yang bernama Konstantin masuk Kristian, dia paksa semua tanah jajahan dia untuk masuk Kristian atas nama agama. Itu cerita. Bezanya dengan bezanya dengan sepanjang sejarah lepas wafat Nabi SAW, disambung oleh Khulafaur Rasyidin, disambung oleh Umayyah, disambung oleh Bani Abbasiyah, disambung semuanya. Sepanjang sejarah kita tak jumpa pun satu peristiwa yang mana pemimpin Islam paksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Pasal apa? Pasal dia dihajar daripada awal prinsip la ikraha fiddin, dan dia memberi penghormatan kepada apa? Nilai apa? Manusia, dan salah satu nilai manusia adalah tak boleh dipaksa. Satu. Yang kedua, agama itu kalau dipaksa apa dia? Tak ada nilai. Aku terima itu pasal terpaksa. Berbanding dengan aku terima itu kerana aku yakin dan dengan sukarela aku terima agama ini. Oh, barulah nilai iman itu ada makna dia. Macam apa lah ni? Macam kita lah hari ni. Aku menjadi Islam kerana keturunan. Baguslah. Kita keturunan Melayu, alhamdulillah. Kita ni orang Melayu, Islam, alhamdulillah. Tapi sampai bila kita nak berhujah kerana keturunan? Kita kena yakin bahawa aku menerima Islam ini dengan penuh apa? Keyakinan, dan aku rela menerimanya, bukan kerana keturunan. Itu baru ni iman kita ada satu apa? Ada naik sikit lah. Kalau takkan aku keturunan Melayu, aku Islam. Okey, cukup. Jadi kita sama kan? Kenapa? Baik, ibu dan bapa sekalian. Kemanusiaan adalah asas kepada hubungan kita dengan bukan Islam.